Inflasi yang wujud akibat kejatuhan nilai mata wang tempatan adalah inflasi diimport, bukan inflasi tarikan permintaan. Inflasi tarikan permintaan tu bermaksud inflasi tu wujud disebabkan oleh lebihan permintaan. Permintaan melebihi penawaran. Ramai orang nak barang tapi barang tak ada. Itu sebablah harga barang naik dan berlakunya inflasi. Yang ini jawapan yang betul ini. Sukar menambahkan keluaran semasa ekonomi mencapai guna tenaga penuh. Guna tenaga penuh ni adalah satu keadaan di mana kadar pengangguran bawah daripada 4%. Negara tu tak ramai orang yang menganggur. Itu guna tenaga penuh. So kalau macam firma tu dia nak tambah pengeluaran, contohlah permintaan untuk barang tu tinggi, okey, dia nak tambah pengeluaran dengan cepat, dengan banyak, tak boleh sebab dia tak cukup pekerja, dia tak dapat pekerja, susah nak dapat pekerja sebab kebanyakan rakyat tu dah ada kerja. Nak cari orang yang tak ada kerja tu susah sebab negara tu mencapai guna tenaga penuh. So dia tak cukup bahan mentah ataupun tak cukup tenaga buruh tu yang dia tak dapat keluarkan barang dengan cepat ataupun dengan banyak, dengan serta-merta untuk memenuhi keperluan dan permintaan daripada pengguna lah. So that's why lah harga barang naik. Okey, inflasi tolakan kos ni berlaku disebabkan oleh kenaikan kos pengeluaran. Bila kos pengeluaran naik, harga barang akan naik. Maka terjadilah inflasi. Okey, betul tak berlaku apabila pengeluar ingin mengekalkan margin keuntungan? Betul? Margin ni maksudnya peratus untung. Okey, so setiap barang tu pengeluar dah tetapkan dah berapa peratus untung yang dia nak ambil. Kalau kos naik tapi dia jual barang tu dengan harga yang sama, dia tak dapat nak kekalkan peratus untung. Kalau dia jual barang dengan harga yang sama, masa kos naik, untung akan semakin berkurang, malah perniagaan mungkin dapat rugi. Dia tak dapat nak kekalkan margin ataupun peratus keuntungan. So macam mana dia nak kekalkan margin keuntungan? Pengeluar akan pindahkan kenaikan kos kepada pengguna dengan cara menaikkan harga. So bila pengeluar naikkan harga, barulah dia boleh kekalkan margin keuntungan. So yes, tolakan kos ni jawapan dia betul.